Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutuplah aib-aib kita. Jangan kita dedah-dedahkan sejarah hitam kita, kejahatan kita, kenakalan kita, dosa-dosa kita yang lampau. Kita bermaksiat, kita berzina, kita mungkin minum arak, dosa-dosa yang telah kita kerjakan, malu. Kerana Allah dah tutup aib kita. Jangan kita pula membuka aib-aib kita sendiri dan kemudian orang semua tahu. Macam mana Allah nak tutup aib kita sedangkan kita sendiri yang mendedahkan aib kita. Kita kata tak apalah, ini untuk konten, nak hustle, nak cari duit, jadi ada sponsor, rating naik, dapat banyak viewers, dapat banyak listeners. Tapi apakah faedahnya untuk kita di akhirat nanti? Malah mungkin lebih parah lagi. Ada orang mungkin terikut-ikut apa yang kita lakukan. Kerana orang ni pun buat, selebriti ni pun buat, artis ni pun buat, ustaz ni pun buat. Kita tidak mahu orang terikut-ikut melakukan kejahatan yang kita lakukan kerana kita sepatutnya malu. Hari ini kita lihat orang dah pukul bantai orang, boleh buat naik pula tu ke dalam sosial media. Yang dah bunuh orang, dah apa semua dengan selamanya. Janganlah jadi macam tu, malulah.